Kenapa biskut kelapa Legend ni sangat sedap? Sebab ia menggunakan kelapa parut yang disangai, kemudian kombinasi 3 jenis tepung menjadikan biskut ni rangup. Mula-mula sangai 250 gram kelapa parut sehingga dia menjadi perang. Kemudian saya kisarkan sekejap kelapa yang disangai tadi. Di dalam sebuah mangkuk masukkan 1 cawan tepung gandum, 2,5 cawan tepung ubi, dan 1/2 cawan tepung jagung. Kacau-kacau bagi ketiga-tiga tepung tu bergaul rata. Di dalam sebuah mangkuk yang lain, masukkan 1 cawan mentega, 3/4 cawan gula kester. Ukur mentega dan gula sehingga mentega tu agak ringan sedikit. Masukkan sedikit esen vanila dan sebiji telur. Saya guna telur grade A. Kemudian sambung pukul lagi sehingga kesemua bahan bergaul dengan sebati. Masukkan sedikit tepung. Kemudian masukkan ke semua kelapa yang disangai tadi. Kacau bagi sebati di dalam adunan. Seterusnya masukkan tepung sedikit demi sedikit sehingga habis. Kemudian uli dengan tangan sehingga menjadi sebuku dough yang sempurna. Tutup dough dan perapkan selama 15 minit. Untuk tray pembakar, sapukan dengan sedikit minyak. Ambil sedikit dough dan canaikan agak-agak sederhana nipis. Orang dulu-dulu mereka menggunakan gelas untuk dapatkan bentuk bulan sabit. Kemudian kemaskan kelapa yang berserabut di tepi biskut.
Saya bakar biskut kelapa legend ni menggunakan api atas dan bawah, suhu 150 darjah selama 20 minit. Walau apa pun, suhu dan masa mengikut keadaan oven masing-masing. Resepi biskut kelapa legend ni, manisnya secukup rasa, rangup sebab ada campuran tepung ubi dan juga tepung jagung.